Alright, jom. Ada ni, dadu. Kecil. Right. Efek kat lawan tak berkesan. So awesome. Kayak ini. Nak pakai nak tu? Okey boleh. Nak pakai app pun boleh. So 1, 2. Alright. Alright. Okay, 1. Rumah area sini ah? Rumah area sini ah? Saya Bangi. 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 Jalan Reko lah tapi. Tak jauh kan dari sini? Jauh lagi. Alright. Pesan 2. So 1. Alah. Sedut. Suruh buang kad 4 kad. Silakan. Tengok jap. Oh, yo habis rataka semua dia buang. Okey. So berapa? 2. Alright. Okey. Kat sokongan? Mahu atau tidak? Panjang fikir. Menakutkan. Menakutkan kan? Okay. Pakai tak? Alright. Okay. So saya pakai yang ni. Kejap. Ni dulu. Macam ni. Pilih mana nak tapi jangan tunjuk saya dulu. Oh, so kita buka serentak. Okay. So nanti kita beritahu serentak. Sekejap Saya pakai efek. Okey, sekejap sabar jap. Tengah fikir nak pakai apa. Ya, okey, 1 2 3. So, sama. Okey nah. 3 balik So, betul? Betul. Okey. Kalah. Auto tempat tutup pula. Terkejut. Alright, 2. Alright. Kalau kosong ni. Sekejap tengok jap. Apa yang telah dibuang. Okey. Alright. So ni dulu tukar. Betul, awak jangan dulu. Tukar jangan dulu betul. Okey. Pilih satu kad sokongan. Dalam dah kan? Aktifkan terus kan? Betul.
Okey, kita tukar. Ini. Okey. Ada K3. Alright. So, dua. Alright, satu dua. Sokongan. Silakan. Siap kakak balik. So jadi satu. Saya potong dulu. 1-2 Betul. 1 2 okey. Okey, 3 kad lah. Okey. Seri. 1-1. Sokongan. Silakan. Siap kakak. Okey. Ambil satu kad. Lama dia tendang. Menakutkan. Saya potong terus. Okey, boleh. Dah. Right. So, tu. Saya tutup. Okey. Dua. Kad sokongan lah. Silakan. 3 kad lah. Okey. Ha. 1-1. Seri. Alah. So, saya jalan dulu. Lihat zon kalah pihak lawan. So, ambil 3 kad. So, saya ambil kad daripada deck ya. Betul, silakan. Sekejap. So, 1 2. Okey. Kad sokongan. Okey, saya pinjam efek dulu. Bukan jalan serentak Tak. Yang ni jalan dulu. Okey, silakan. Kot saya boleh sedut ke apa ke. Okey. Satu lah. So saya pakai ni. Okey. Ni auto menang. Alright. Sudah 5 lah. Dah 5. Alright. Okay. So next match 1-0. A few moments later. Okay, saya tukar dulu.
Tekan ni. Sedut. Good job. Ambil satu kad. Ambil satu kad. So berapa? 1-2 kan? Betul. 1-2. Alright, menang. Sila. Efek, tiru efek, kehilangan efek. So, apa? Ambil kad Betul, ambil satu kad. So 1-2. Okay, betul. Oh, sorry. Apa? Awesome. Menang kan? Break. Aduh, break. Tak sempat nak guna semua macam-macam. Awesome punya juga kan. Aduh. Okay, thank you. Kalah. Kita nak cakap sikit pasal pengaktifan kad sokongan ni lah. So dalam Monster Galaxy Card ni kita ada isu nak aktifkan efek siapa jalan dulu, siapa jalan kemudian kan. So sebab tu yang the latest starter deck Papa Zola and also pack Champion Rise, diorang dah letak ada logo dekat atas tu, logo nombor 1, nombor 2, nombor 3. So whichever card yang ada logo nombor 1 dia akan jalan dulu. Kad nombor 2 akan jalan nombor 2, jalan seterusnya, dan nombor 3 jalan yang seterusnya lah, yang terakhir. So tapi kadang-kadang akan ada isu di mana kad nombor 2 bertemu dengan nombor 2. So siapa jalan dulu efek tu. So kalau ikutkan minit ke 9.32 kalau tengok balik, kad sokongan Ochobot bertemu dengan kad sokongan Pasubot. So sebab yang saya main hari tu ni dia fun tournament je, so tak ada judge, orang pun tak ramai sangat datang waktu tu, so tak ada senior yang kita boleh rujuk waktu tu lah. So jadi bila after game saya tanya-tanya balik senior, so turns out sebenarnya benda tu kena jalan serentak. Okay, so saya gunakan waktu tu, saya gunakan kad Ochobot sokongan, dan pihak lawan menggunakan kad Pasubot sokongan. So kad Pasubot tiru efek, kad saya kat Ochobot tukar. So jadi apa boleh buat sebenarnya bila untuk bergerak bersama ataupun jalan serentak, saya boleh ambil kad daripada deck, tutup, and then pihak lawan dia pilih kad mana yang dia nak tiru efek tu, dia tutup. So bila dah bersedia dua-dua, kita buka efek tu. So sepatutnya to be like that lah. Okay, so Monster Galaxy Card is relatively new, so jadi rulebook dia pun tak begitu complete, stated everything lagi. So sebab yalah championship pun baru 2 kali untuk Monster Galaxy Card, so masih baru sangat lagi. So tapi community banyak help lah, banyak ajar. So player-player ramai dah main, dia banyak share. So nanti saya pun akan share, ada apa nama ni, Abang Risco ada share cara paling senang untuk faham efek-efek ni lah. Sebab dia kalau efek nombor 1 bertemu nombor 2 senang, tapi kalau contoh efek nombor 2 bertemu dengan nombor 2, so mana satu yang jalan dulu? So tu yang ambil membandingkan. Tapi by time bila main tanya-tanya senang je, sebab community sangat-sangat friendly. Kalau tak faham, tak tahu, snap gambar hantar dalam group, insyaAllah akan ada orang jawab lah. Okay, that's all.